rupanya isteri dia jin ataupun laki dia jin, pada pandangan hukum adalah haram dan tidak sah. Macam mana kita boleh berkahwin dengan jin? Tak boleh. Kerana tidak sama pada fizikalnya. Dijadikan manusia, pasangan dia manusia, untuk dia itu hidup berbahagia dengan sesama yang tubuh fizikalnya sama macam dia. Ini kita kahwin, mengaku kahwin dengan jin. Habis tu jin, dah kahwin dengan jin dah berapa lama dah? Dah 10 tahun. Oh, 10 tahun, anak dah besar-besar dah kali. Anak ada 14 orang dah. Anak macam mana? Lahir dulu hospital mana? Siapa di Tok Bidan masa bini beranak dulu? Jin lah semua, jin beranak dapat bidan. Hospital mana hospital? Hospital jin lah. Surat beranak ada, surat beranak pun ada. Tapi dia dah tak boleh tunjuk. Kenapa? Kita orang semua tak nampak. Saya seorang saja yang dibuka hijab untuk melihat alam jin. Kita orang semua tak nampak. Kami je tengok ni. Dalam kami scan dengan handphone kami, snap surat beranak anak kami yang sulung. Tapi kita tengok, tak nampak je. Tak nampak, itu pendek umur lah maksudnya. Tapi kami nampak anak kami 10 orang kahwin dengan jin. Macam-macam penyakit. Tak boleh. Para ulama melarang ataupun tidak membenarkan kita ini cari penyakit dengan kahwin dengan jin. Tidak dibolehkan, tidak sah. Lepas tu siapa dia jadi saksi? Jin juga. Siapa tukang akad nikahnya? Jin juga. Semua jin. Kalau gitu senanglah kita pun kan? Kalau semua boleh kahwin dengan jin, nak juga cari jin kita pun kan. Jin ni lawa-lawa cantik-cantik. Dia boleh merupakan muka dia berbagai-bagai. Nak jadi cantik-cantik, jadi hodoh-hodoh, jadi binatang. Jadi jangan percaya, jangan mudah terhasut dengan perkara-perkara ini. Ini yang namanya khurafat, tahayul. Ujung-ujung takut-takut nanti membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal selalu bergantung dengan jin, minta tolong dengan jin, nak itu dengan jin, nak ini dengan jin, menyebabkan jadi tahayul, khurafat dan membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu. Dan antaranya yang terakhir berkenaan dengan ini yang diajar oleh Nabi kita berkenaan dengan ular masuk rumah. Ular masuk rumah kita ni kadang-kadang tuan-tuan bila tengok ular tak ingat apa dah, terus ambil kayu pukul. Di luar rumah okey, di luar rumah. Dalam rumah tak kira di dapur, di bilik air, di tandas, di mana, dalam rumah, dalam bilik tidur ke, Nabi ajar kepada kita. Ini bukan cerita dongeng ni, tapi diajar oleh Nabi. Pernah berlaku pada zaman pada seorang sahabat, ular masuk dalam rumah dia. Dan dia pukul ular itu sehingga mati. Akhirnya bila mati menjelma semula menjadi bentuk makhluk seperti manusia. Nabi larang, Nabi marah, dia kata lain kali jangan bunuh terus, jangan pukul. Ini bukan cerita mastika, bukan cerita novel, tidak. Ini cerita dalam hadis sahih. Nabi kata kalau ular masuk dalam rumah jangan dibunuh terus, tetapi halau keluar. Halau. Dalam kitab-kitab disebutkan ukhruji min baiti. Ukhruji maksudnya apa? Keluar. Ukhruji, keluar daripada rumah aku. Tapi kita sini jangan cakap Arab. Ukhruji dia tak tahu nanti. Ukhruji. Ular tu pun tengok kita. Apa orang cakap ni?
Kita cakap Arab rupanya, ukhruji. Kita cakap bahasa kita. Contoh. Cakap bahasa kita. Keluar. Berapa kali? 3 kali. Kalau dia keluar, okey, tak apa. Boleh jadi yang keluar itu, kata ulama, boleh jadi jin Islam. Pasal jin Islam dia dengar, dia ikut. Boleh jadi. Kalau tak keluar, 2 je. Sama ada itu betul-betul ular ataupun jin kafir. Kalau sudah disuruh keluar, dia tak keluar, baru boleh bunuh. Bunuh tak apa. Kalau dia tak keluar juga. Kalau dia ular betul lah, bunuh tak apa. Kalau dia jin dan sebagainya, dah dia tak nak keluar, boleh dibunuh. Pasal di rumah kita. Tapi suruh keluar dulu. Suruh dia keluar. Supaya tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tak baik selepas daripada itu. Ataupun kesan daripadanya selepas itu. Suruh keluar. Ular. Ustaz, itu kalau ular. Tapi yang selalu masuk rumah saya ni lipan bara. Macam mana? Tak tahu, Allah alam. Saya tidak dalam kitab. Okey. Lipan kata halaulah keluar, bunuhlah di luar. Betulnya bunuh di luar lah. Kalau bunuh dalam rumah pun kotor lah, darah dan sebagainya. Tapi ular ada cara dia, iaitu dengan cara yang tadi disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan wallahu alam, itulah sedikit perkara yang berkaitan dengan jin ini. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit manfaat, kefahaman, supaya menjadi kebaikan kepada kita semua, dapat pelajaran dan ambil istifadah daripadanya insya-Allah. Jadi kita sambung nanti pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.